Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk cabaran pemahaman hadis dalam masyarakat kontemporari, iaitu peranan pendidik Islam dalam memastikan hadis difahami secara sahih dan berautoriti. Jadi tajuk ini sangat penting kerana hadis ini merupakan sumber hukum kedua selepas Al-Quran dan menjadi panduan utama dalam kehidupan umat Islam. Namun pada era moden ini, masyarakat berhadapan dengan pelbagai cabaran, yang mana cabaran tersebut menyebabkan hadis palsu ini tersebar, berlakunya kekeliruan dalam tafsiran agama serta pengaruh media sosial yang tidak terkawal. Jadi oleh itu pembentangan ini akan menghuraikan beberapa isu utama berkaitan salah faham hadis, kepentingan menjaga kesahihan hadis serta peranan besar pendidik Islam dalam membimbing masyarakat agar memahami sunnah Rasulullah SAW dengan betul. InsyaAllah. Seterusnya, sebelum saya menghuraikan topik ini atau isu ini secara lebih mendalam, saya akan memberitahu dahulu definisi dan kedudukan hadis. Jadi hadis dari sudut istilah ialah segala perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi hadis ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam kerana ia merupakan sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7 yang bermaksud, apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Jadi ayat ini membuktikan bahawa segala ajaran Rasulullah SAW ini wajib dipatuhi oleh umat Islam. Hadis ini ia bukan sahaja sebagai sumber kedua, tetapi ia berfungsi sebagai penjelas kepada perkara yang disebut secara umum dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mendirikan solat, tapi dalam Al-Quran tidak menyebut cara-cara untuk kita solat, seperti jumlah rakaat, bacaan dalam solat, rukun serta tata cara solat. Jadi datangnya hadis ini sebagai penjelas kepada perkara yang disebut dalam Al-Quran ini. Contohnya sabda Rasulullah SAW, iaitu sallu kama ra'aitumuni usalli, yang bermaksud solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Riwayat Al-Bukhari. Jadi tanpa hadis ini umat Islam tidak dapat memahami syariat yang diturunkan oleh Allah ni secara sempurna. Jadi realiti yang berlaku dalam masyarakat kontemporari. Pada zaman kini, masyarakat ini hidup dalam era digital yang sangat pantas. Jadi maklumat agama ni dapat disebarkan hanya melalui telefon pintar, iaitu telefon yang kita gunakan sekarang ni, dalam beberapa saat sahaja. Contohnya seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Jadi medium-medium utama ini dia dapat menyebarkan ajaran Islam ni secara meluas. Jadi keadaan ini mempunyai kelebihan kerana dakwah ini lebih mudah disampaikan kepada masyarakat. Namun
Ianya juga membawa cabaran yang besar apabila maklumat agama ni disebarkan tanpa semakan atau tapisan, iaitu tabayyun. Jadi ramai masyarakat ni lebih percaya kepada video-video yang disebarkan di dalam, contohnya dalam TikTok, status media sosial atau mesej yang tular ataupun viral berbanding merujuk kitab-kitab agama, guru agama ataupun institusi yang berautoriti. Ada juga individu yang tidak mempunyai kelayakan atau kelayakan agama untuk berdakwah, tapi tampil memberi hukum dan tafsiran secara terbuka. Jadi perkara ini dapat menyebarkan ajaran-ajaran agama yang mana boleh menyesatkan masyarakat. Akibatnya masyarakat ni akan menjadi keliru antara ilmu yang sahih dengan pendapat peribadi yang tidak berasaskan dalil. Jadi tambah dengan hadis-hadis yang dikeluarkan di media sosial ini, jadi apabila masyarakat ni yang tidak punyai ilmu terhadap ilmu hadis ini, mereka berpendapat bahawa hadis yang tersebar ni adalah semuanya sahih, benar. Jadi apabila perkara tersebut diamalkan oleh masyarakat, dapat menyebabkan perkara tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam cabaran ataupun pertengahan ini, saya akan menghuraikan 3 salah faham masyarakat terhadap hadis. Yang pertama iaitu hadis palsu yang menjadi amalan. Yang kedua, memahami hadis tanpa ilmu. Serta yang ketiga, ekstrim atau terlalu longgar. Jadi salah faham yang pertama yang berlaku dalam masyarakat iaitu hadis palsu yang menjadi amalan. Jadi salah satu salah faham yang paling besar dalam masyarakat ialah penggunaan hadis palsu sebagai amalan dan hujah agama. Hadis palsu ialah kata-kata yang direka serta disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ia berbeza dengan hadis dhaif, yang mana hadis dhaif ini merupakan hadis yang kurang dari segi sanad atau matannya, ataupun ada ailah ataupun cacat serta syaznya, berbanding dengan hadis palsu yang mana direka dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu hadis palsu ni hukumnya adalah haram berbanding hadis dhaif yang mana boleh diamal mengikut fadilah amal. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW ini merupakan dosa yang sangat besar. Namun pada hari ini ramai masyarakat yang menyebarkan mesej seperti yang berlaku dalam media sosial apabila mereka ingin posting yang mereka post tersebut untuk viral, jadi mereka akan mengatakan sebarkan kepada 10 orang, maka anda akan mendapat pahala yang besar. Contoh seperti video dakwah, ataupun mereka mengatakan jika tidak disebarkan maka anda akan ditimpa musibah. Jadi masyarakat yang tidak mempunyai ilmu terhadap hadis ini akan mengikut perkara tersebut tanpa mengetahui perkara yang sebenar. Sama juga seperti yang berlaku pada bulan puasa, iaitu terdapat banyak hadis-hadis yang palsu yang disebarkan semasa bulan puasa, seperti kelebihan setiap malam pada bulan puasa,
ataupun hadis yang mengatakan siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan maka jasadnya akan diharamkan oleh api neraka. Banyak lagi hadis palsu yang direka untuk menyesatkan masyarakat ini. Jadi mesej hadis-hadis seperti ini biasanya tidak mempunyai sumber yang sahih, malangnya masyarakat mudah terpercaya kerana kandungannya menyentuh emosi atau menggunakan nama agama. Jadi akibatnya amalan masyarakat ini yang dibina atas dasar hadis palsu ni tidak akan diterima oleh Allah SWT dan bukan atas sunnah yang sebenar. Jadi salah faham yang kedua iaitu memahami hadis tanpa ilmu. Jadi kesalahan kedua memahami hadis secara literal tanpa ilmu yang mencukupi. Sebahagian masyarakat ni hanya membaca terjemahan hadis lalu terus membuat kesimpulan hukum. Sedangkan untuk memahami hadis ini ia memerlukan ilmu yang luas seperti ilmu bahasa Arab, iaitu balaghah, nahwu saraf, ataupun ilmu sanad, ilmu matannya, seterusnya sabab urut hadis serta perjelasan ulama hadis dan fuqaha. Jadi apabila seseorang itu dia hanya memahami sekadar terjemahan hadis tersebut, maka perkara itu dapat menyesatkan perbuatan yang dilakukannya. Contohnya hadis yang oleh Rasulullah SAW yang bermaksud dan seseorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi apabila masyarakat yang hanya terjemah daripada bahasa Melayunya saja, mungkin ia akan ingat apabila ingin sedekah ni perlulah menggunakan tangan kanan dan nyorokkan tangan kiri. Tapi maksud sebenar hadis ini sebenarnya ialah kita bersedekah ni secara sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain dan niat ikhlas kerana Allah SWT. Selain itu, hadis yang contoh lain iaitu hadis yang berkaitan larangan menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Jika dibaca secara literal, mungkin seseorang itu akan menyangka bahawa daging korban selepas 3 hari itu adalah haram untuk selama-lamanya. Namun apabila dirujuk oleh perjelasan ulama, larangan itu berlaku pada waktu tertentu kerana ramai fakir miskin yang memerlukan makanan tersebut. Jadi ini membuktikan bahawa hadis ini tidak boleh difahami secara ringkas tanpa melihat konteks dan huraian para ulama. Jadi oleh itu masyarakat ni perlulah menyemak dan mendalami hadis tersebut sebelum menyebarkan sesuatu hadis itu. Jadi yang ketiga, salah faham yang ketiga iaitu ekstrim atau terlalu longgar. Jadi sebahagian masyarakat Islam ni ia memahami hadis terlalu keras, manakala sebahagian lagi ia memahami hadis ini kadang terlalu longgar. Jadi kedua-dua sikap ini ia bercanggah dengan prinsip Islam yang sederhana, iaitu wasatiyah, yang mana kita umat Islam ini iaitu ummatan wasata. Jadi dalam Islam ni dia mengajar kita supaya kita ni bersederhana dalam beramal ini. Kita tidak terlalu ekstrim dalam beribadah serta tidak terlalu longgar dalam beribadah dalam semua perkara. Jadi golongan yang terlalu keras ini dia akan mudah untuk menghukum orang lain sesat ataupun berdosa hanya kerana perbezaan pandangan dalam perkara cabang. Jadi mereka ni tidak memahami bahawa terdapat isu yang diperselisihkan ulama secara ilmiah. Dan ada juga golongan
Yang terlalu rongga ini pula dia akan menolak hadis yang tidak sesuai dengan kehendak diri atau gaya hidup mereka. Mereka ni akan menerima hadis ni yang selari dengan pemikiran mereka sahaja. Jadi contohnya apabila seorang itu dia lihat perkara yang dilakukan oleh seorang itu tidak dilakukan oleh Nabi, maka dia akan menuduh seorang itu seperti sesat ataupun lakukan perkara bid'ah. Jadi mereka yang terlalu ekstrim ni akan mudah untuk menghukum seseorang itu, dan ada juga yang terlalu longgar sehingga meninggalkan segala sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Islam ni menuntut keseimbangan, keadilan dan kesederhanaan dalam beragama. Seterusnya, punca berlaku salah faham hadis. Jadi antara punca utama berlakunya salah faham hadis ialah kelemahan pendidikan agama dalam masyarakat. Jadi ramai orang membaca hadis ini tetapi tidak memahami ilmu asas hadis seperti sanad, matan, perawi dan juga status hadis. Jadi mereka ni akan menerima sahaja mana-mana hadis yang mereka jumpa tanpa menyelidiki hadis tersebut secara lebih mendalam. Selain itu, masyarakat juga terlalu bergantung kepada media sosial. Mereka ni menerima maklumat agama hanya berdasarkan siapa yang bercakap, bukan berdasarkan kekuatan hujah. Jadi contohnya, apabila lalu sahaja suatu video agama kepada mereka, mereka akan terus menyakini maklumat tersebut tanpa menyelidiki status maklumat tersebut benar ataupun palsu. Jadi perkara ini dapat menyebabkan masyarakat ni mudah terpedaya dengan video-video agama tersebut. Jadi ada juga sikap taksub kepada tokoh tertentu. Jadi apa sahaja yang disampaikan oleh individu tersebut akan diterima tanpa semakan. Contohnya, seseorang yang betul taksub pada ustaz tu, dia akan kata semua yang ustaz tu cakap semuanya betul sahaja, tak ada yang tipu. Jadi walaupun ustaz sebut menyatakan hadis palsu ataupun hadis yang direka ni, dia hanya akan menerima tanpa menyelidiki hadis tersebut. Jadi kesannya dia akan mudah tersebar kepada masyarakat yang lain. Selain itu, budaya malas membaca dan menyelidik turut menjadi punca yang menyebabkan masyarakat ni lebih suka maklumat ringkas dan segera berbanding penjelasan ilmiah yang panjang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang bermaksud, maka selidikilah. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa perintah Allah ni untuk kita menyelidiki sesuatu maklumat tersebut sebelum kita menyebarkannya. Jadi sebelum tu hadis palsu ni dia mula terkenal ataupun disebar pada perang Siffin, iaitu perang antara Ali dan Muawiyah, yang mana apabila perang tu berlaku, sebelah pihak untuk memberi keyakinan kepada masyarakat tu, dia akan membuat membuat rekaan hadis untuk mendapat sokongan daripada masyarakat. Jadi perkara ini menyetuskan tercetusnya hadis-hadis palsu tersebut. Jadi seterusnya ialah kepentingan menjaga kesahihan hadis. Jadi dari sudut agama,
menjaga kesahihan hadis ini sangat penting kerana ia menjaga keharmonian agama Islam. Jika hadis palsu ni digunakan sebagai sandaran atau hujah, maka masyarakat ni akan melakukan ibadah atau amalan ni yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan amalan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini dia menunjukkan bahawa amalan yang tidak mempunyai dalil yang sahih akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka amalan yang dilakukan tersebut sia-sia saja. Kerana amalan tersebut tidak mempunyai dalil ataupun hadis yang sahih. Jadi dengan menjaga kesahihan hadis ini, umat Islam ni dapat beribadah dengan lebih yakin dan betul serta menepati sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Serta amal ibadat yang dilakukan yang mana menepati hadis-hadis yang sahih ataupun yang menepati dalil-dalil yang diturunkan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepentingan menjaga kesahihan hadis dari sudut pendidikan pula ialah menjaga kesahihan hadis ni dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritikal dan matang. Pelajar ni tidak akan menerima maklumat ni secara membuta tuli. Jadi mereka yang mempunyai ilmu hadis ini, mereka ni tidak akan secara terus mengambil hadis itu tanpa menyelidiki dahulu. Sebaliknya mereka ni akan bertanya siapa yang meriwayatkan hadis ini, adakah hadis ini sahih, lepas tu apa status hadis ini, maksud sebenar hadis ini, bagaimana ulama menghuraikannya. Jadi sikap ini penting dalam dunia moden ini yang dipenuhi oleh maklumat palsu dan manipulasi, yang mana pelajar-pelajar ini mungkin dapat mengelakkan masyarakat ni daripada mengamalkan hadis-hadis palsu ni. Contohnya apabila pelajar tersebut melihat hadis palsu ni tersebar dalam media sosial, mungkin dia akan memberitahu secara terbuka terus tentang hadis tersebut, yang mana hadis tersebut adalah palsu. Jadi perkara ini dapat mengelakkan masyarakat daripada tersebar luasnya hadis palsu ini. Selain itu, pendidikan hadis juga membentuk pelajar yang menghormati disiplin ilmu dan tidak bercakap tentang agama tanpa pengetahuan. Dan yang terakhir, kepentingan menjaga kesahihan hadis ni dari sudut kemasyarakatan. Jadi pemahaman hadis yang sahih juga sangat penting dari sudut kemasyarakatan. Salah faham hadis sering menjadi punca pertelingkahan dalam kalangan umat Islam. Ada individu yang mudah menuduh orang lain sesat, bid'ah atau kafir hanya kerana berbeza pandangan dalam perkara cabang. Jika masyarakat memahami bahawa terdapat khilaf ulama yang diiktiraf, mereka akan lebih matang dalam berbeza pendapat, kerana sabda Rasulullah SAW, seseorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi oleh itu, kefahaman hadis yang betul mampu mewujudkan perpaduan, menghormati dan keharmonian masyarakat. Jadi ulama juga berkata bahawa kita ni perlulah terima dengan terbuka terhadap khilaf para ulama ini. Seterusnya, peranan pendidik Islam. Jadi pendidik Islam ni memainkan peranan yang sangat besar dalam menangani salah faham hadis, terutama iaitu guru, ustaz dan pensyarah. Mereka ni bukan sekadar menyampaikan ilmu, tapi juga membimbing masyarakat ke arah kefahaman yang benar.
Jadi mereka ni perlu memastikan setiap hadis yang disampaikan mempunyai sumber yang sahih atau dijelaskan statusnya jika dhaif. Selain itu, guru perlu menerangkan konteks hadis tersebut serta menjawab persoalan semasa dan membetulkan kekeliruan masyarakat. Jadi, guru ni apabila terdapat satu hadis yang disebarkan secara meluas, hadis palsu ni disebarkan secara meluas, jadi guru ni perlulah menjelaskan secara umum kepada semua masyarakat ni agar masyarakat ni tidak sesat terhadap hadis palsu tersebut. Jadi pendidik Islam ni juga mesti menunjukkan contoh akhlak yang baik, tenang dalam berhujah dan beradab ketika berbeza pandangan. Kerana guru ni mereka lah akan melahirkan generasi-generasi ni yang cerdik, bijak pandai dalam ilmu-ilmu agama ini. Jadi guru perlulah menunjukkan ataupun menyampaikan ilmu-ilmu yang sahih kepada murid-murid. Jadi seterusnya kita pergi pada pendekatan pendidikan bagi menangani salah faham terhadap hadis. Jadi di sini saya meletakkan 3 pendekatan yang boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi yang pertama iaitu literasi hadis digital. Jadi dalam era moden ni, masyarakat khususnya generasi muda ni banyak belajar melalui internet. Oleh itu mereka ni perlu dididik dengan literasi hadis digital. Jadi pelajar ni perlu diajar cara menyemak status hadis melalui sumber sahih, mengenal pasti laman web agama yang berautoriti, membezakan kandungan ilmiah dengan kandungan sensasi, serta tidak terus berkongsi mesej agama tanpa semakan. Jadi pendekatan ini sangat penting kerana banyak kekeliruan agama berlaku melalui media sosial. Jadi guru ni perlulah memberitahu murid ni, contohnya laman web hadis yang yang berautoriti seperti hadis.com ataupun sahih.com yang mana mengumpulkan segala hadis-hadis sahih di dalamnya. Jadi pendekatan yang kedua iaitu pembelajaran berasaskan kes. Jadi guru juga boleh menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan kes. Contohnya guru membawa contoh hadis yang viral ataupun tular di media sosial dan meminta pelajar menilai kesahihan hadis tersebut. Contohnya hadis berkaitan pada bulan puasa dahulu seperti hadis kelebihan setiap malam bulan Ramadan. Jadi pelajar ni boleh berbincang dalam kumpulan tentang status hadis tersebut. Adakah hadis ni sahih, hadis ni hasan ataupun dhaif, ataupun hadis itu palsu. Murid juga dapat bincang dari mana sumber hadis tersebut, apa maksud sebenar hadis tersebut dan apa pengajaran yang dapat daripada hadis tersebut. Jadi kaedah ini menjadikan pelajar ni lebih aktif berfikir dan lebih memahami aplikasi ilmu hadis dalam kehidupan sebenar. Jadi pendekatan yang terakhir ialah ada ikhtilaf. Jadi dalam masyarakat Islam, tidak semua isu mempunyai satu pandangan sahaja. Ada perkara yang menjadi ruang ijtihad para ulama. Oleh itu, pelajar ni perlu dididik dengan adab ikhtilaf, iaitu adab ketika berbeza pandangan. Mereka ni perlu belajar bahawa perbezaan pendapat tidak semestinya bermaksud salah. Sebaliknya, ia menunjukkan keluasan ilmu Islam. Dengan adanya adab ikhtilaf ni, masyarakat akan mengelakkan budaya mencaci, menghina dan memutuskan ukhuwah hanya kerana perbezaan pandangan. Kerana mereka ni lah yang akan generasi muda ni lah yang akan membawa
apa yang akan terjadi pada masa hadapan ni. Jadi apabila guru menerapkan pendekatan adat istilah ni, maka mereka ni akan terima segala khilaf yang berlaku dalam pandangan para ulama. Seterusnya, contoh isu semasa yang berlaku di negara kita. Jadi di Malaysia ni antara isu yang sering berlaku ialah penyebaran hadis palsu melalui WhatsApp, video ceramah yang dipotong sehingga maksud berubah, serta kenyataan agama yang diambil separuh tanpa konteks. Jadi ada juga fenomena influencer agama yang memberi pandangan hukum tanpa kelayakan yang mencukupi. Jadi contoh yang mana video ceramah yang dipotong sehingga maksud berubah ni, contohnya video ceramah itu panjang tapi mereka ni memotong untuk membuatkan berlakunya fitnah terhadap ustaz tersebut, ataupun untuk menyebabkan masyarakat yang mendengar secara tak habis tu tersesat dengan video tersebut. Jadi ada juga yang mana influencer, iaitu pempengaruh dalam media sosial ini, apabila dia terkenal, dia akan mudah untuk berbicara tanpa mempunyai ilmu agama yang kukuh. Jadi mereka ni akan memberi pandangan hukum ni tanpa kelayakan yang mencukupi. Jadi keadaan ini menyebabkan masyarakat keliru dan kadang-kadang berlaku pertelingkahan dalam media sosial. Oleh itu, masyarakat ni perlulah lebih berhati-hati dan sentiasa merujuk pada sumber yang sahih. Jadi kesimpulannya, hadis merupakan sumber yang penting dalam Islam dan wajib difahami secara sahih dan berautoriti. Cabaran masyarakat kontemporari seperti penyebaran hadis palsu, tafsiran tanpa ilmu, pengaruh media sosial dan sikap malas untuk menyemak sumber telah menimbulkan banyak kekeliruan dalam masyarakat ini. Jadi oleh itu, kesahihan hadis ni mestilah dijaga demi menjaga agama, pendidikan dan perpaduan masyarakat. Pendidik Islam juga mempunyai peranan yang besar sebagai ejen perubahan dalam membina masyarakat yang celik hadis, beradab dan berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.